Aduh, bateri nak habis pula. Ni power bank. Power bank. Sekejap. No. Ini macam spender je, bukan aku nak power bank. Bukan spender ni. Ini power bank ni ah. Power bank. Power bank macam spender punya kotak ke? Betul. Kotak dia premium. Ni. Buka sikit. Lah. Aku nak power bank, ni macam hard disk. Power bank. Power bank. Ini power bank bang. Besar tapak tangan ni. Oi, ini wireless charging kan? Wireless charging mak. Kita try. Nampak dia charging. Ui, support MagSafe Support MagSafe ke? Baru. Aduh, nipis je bang. Tak tebal pun. Abang nak simpan kat mana-mana pun boleh. Lagi satu dia ada bagi ni bang. Oh, ni pouch dia. Post bag. Yang tu dia bagi Type C kan? Ui, Type C pun ada, kabel Type C pun ada pun sekali. Ini pun dia bagi bang. Kalau abang rajin abang baca. Tapi baca tak? Elok satu. So, apa kelebihan ni bang? Kelebihan dia diperbuat daripada aluminium alloy. So dia punya berat ni ringan lah. Lepas tu pula dekat sini dia ada type A output dan juga type C input output. Kat sini juga dia ada bagi indicator light. So boleh monitor berapa balance yang tinggal lah. Ada berapa lampu? 5 lampu. 5 lampu. Punya bateri energy 12,000. Dia punya rated capacity 7,200 mAh. Jadi untuk iPhone 15 ke atas boleh charge 1 kali ke 1 kali setengah lah. Okey lah tu kan. Okey lah, dah cukup lah untuk besar macam ni kan. Kalau abang pakai MagSafe ni, dia boleh output dia 15 watt. Kalau abang pakai yang Type C ni, cucuk kabel, dia boleh 20 watt. So lagi laju lah. Habis kalau rosak macam ni bang? Kalau rosak, jangan risau. Dia ada 2 tahun warranty. Wih, lama lah. Lama Kat sini. So macam mana saya nak dapatkan ni bang? Nak dapatkan? Link aku sediakan dekat bawah. Okay? Mantap. Dapatkan sekarang.